Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin, merupakan Ketua Unit Perkhidmatan OKU di bawah Pejabat Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Penglibatan Komuniti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada hari ini saya ingin berkongsi sedikitlah tentang apakah kelebihan-kelebihannya pelajar-pelajar autism yang berada di universiti. UIA misalnya, kita mempunyai dah dalam 27 orang pelajar-pelajar autism di semua kampus, dan kita tak katakan mereka semua adalah sama. Setiap pelajar autism tu mempunyai kelebihan yang tersendiri dan unik. So ada mereka yang punya ingatan yang kuat, ingatan yang kuat seperti misalnya photographic memory. Bagi mereka yang punya ingatan yang kuat ni memang sangat sesuai lah kalau mereka mengambil bidang agama misalnya, dari segi hafazan Al-Quran, hafazan hadis, muhadis dan sebagainya. Ia sangat membantu untuk dari segi penyelidikan dan analisis dalam bidang mereka. Dan mereka dapat kaitkan dan menganalisa terus dari segi mengenal pasti apakah dalil-dalil yang sesuai untuk digunakan bagi permasalahan yang dikaji. Selain daripada itu, beberapa setengah pelajar-pelajar autism juga mempunyai kelebihan deep focus. Mereka boleh menumpukan perhatian mereka dengan jangka masa yang lama untuk melakukan sesuatu perkara, dan ini sangat membantulah dari segi menyiapkan penyelidikan dan bisa kata dari segi programming misalnya sangat bersesuaian dengan mereka, dan mereka juga boleh memberi attention to detail. Jadi mereka boleh mengenal pasti jika ada kesilapan mana-mana ataupun kekurangan, mereka boleh mengenal pasti dengan cepat. Dari segi karakter pula, kita dapati kebanyakan pelajar-pelajar autism ni sangat jujur. Mereka sangat jujur, apa yang terlintas di fikiran itulah yang dinyatakan, dan mereka tak pandai berbohong. Jadi dari sini kejujuran mereka itu adalah satu kelebihan, dan mereka jadi orang-orang yang sangat boleh dipercayai dalam kesemua perkara. Itu juga ada satu kelebihan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar autism, individu autism lah in general. Dan ramai juga di kalangan pelajar autism kita yang mempunyai kreativiti yang tinggi, disebabkan mereka berupaya berfikir di luar kotak, berfikiran out of the box. Jadi kemampuan mereka berfikir di luar kotak itu menyebabkan mereka boleh menghasilkan sesuatu perkara yang unik, sesuatu hasil kerja yang unik yang mungkin tidak dapat dihasilkan oleh pelajar-pelajar neurotypical yang lain. Itu adalah antara kelebihan-kelebihan pelajar-pelajar autism yang berada di universiti. Sekian dulu.